Saya ada satu perkara ya, yang saya lihat di sini, yang mana tadi kawan saya dah mesej saya berkenaan dengan isu ini. Yang mana kawan-kawan semua tahu, orang di Semenanjung, penyokong PKR, mereka-mereka yang sokong kerajaan ni, memang mereka cuba untuk nak, orang kata, menunjukkan bahawa Perdana Menteri ini bagus, kerajaan ini bagus. Tapi kawan-kawan tahu tak, satu perkara yang kita semua ni lupa. Nasib baik kawan saya chat saya tadi, kerana kawan saya dia adalah orang yang duduk di kawasan pendalaman dan dia menggunakan engine boat. Siapa yang guna engine boat dekat sini yang tak ada, orang kata, orang yang menggunakan engine boat dekat sini yang menggunakan engine diesel? Saya nak tanya. Apa yang berlaku di sini, kalau kita tengok ya, syarat yang melibatkan Budi Madani ni ya, Budi Madani RON tahun 95. Kan? Ini bukan Budi. Ini kau menyusahkan orang. Kena cari mekanisme baru untuk kamu nak selamatkan orang pedalaman di Sarawak, nak selamatkan kaum-kaum Dayak yang menggunakan engine boat, yang membeli minyak yang akhirnya menyusahkan mereka. Inilah kerja yang ada. Inilah kerja Sutpol Perdana Menteri. Inilah penasihat Perdana Menteri. Inilah orang yang buat benda ni. Kau orang hilang akal saya nak beritahu dekat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, besok engkau kena cari mekanisme, kau panggil orang kat pejabat kau panggil tu pegawai-pegawai kerajaan tu yang buat benda ni. Kau fikir balik macam mana kau nak selamatkan kaum Dayak yang menggunakan perahu, yang menggunakan engine boat, yang menggunakan minyak petrol ni. Untuk mereka nak ke hulu ke hilir dekat hulu tu. Engine boat tu bukan guna diesel tau, guna petrol. Sekarang ni syarat dia apa? Syarat dia adalah memiliki lesen. Satu hal. Yang kedua, mereka ni guna engine boat bukan macam pergi KL Seremban tau. Dia orang ni tak tahu berapa ratus liter dia orang nak pakai engine boat. Saya tengok benda ni, mekanisme dia, syarat dia apa? Umur 16 tahun. Layak. Yang kedua, kena ada lesen motor, lesen kenderaan. Yang ketiga, kita tahulah dia nak juga IC. Sekarang ni orang dekat hulu yang tak ada IC, yang tak ada IC pula, yang tak ada, orang kata yang tak ada ni, tak ada lesen memandu. Orang kat hulu dia bukan perlukan lesen memandu tau. Orang kat hulu ni dia perlukan engine boat. Saya perhati je kerajaan Madani ni, benda ni tak buat-buat lagi ni. Saya harap besok dah ada satu mekanisme untuk orang Sarawak, untuk orang Sabah, untuk orang Bajau, orang Ulu. Orang-orang Bajau ni mana ada lesen kenderaan? Orang Bajau-Bajau laut tu ingat ada lesen kenderaan, mati orang Bajau nanti. Orang Bajau kena minyak. Ini bagus ni untuk geng-geng warisan nak pergi hentam kerajaan ni. Orang Sabah kau orang dengar, kau orang duduk dekat laut, kau orang tak perlukan lesen kenderaan, tapi kau orang akan beli petrol dengan harga RM2.60. Ini bukan main-main tau yang saya cakap ni. Ini benda yang perlu kerajaan tengok. Inilah kalau banyak pengampu, pembodek melaksanakan benda ni. Berapa banyak penasihat Perdana Menteri yang otak dia tongong sekarang ni. Saya perhati je syarat-syarat dia kan. Saya cakap apa ni masalah ni? Tak ada diumumkan. Perdana Menteri dok umumkan benda lain. Takkanlah orang tu kalau bini dia 4, dia pakailah lebih minyak. Betul lah sebab pergi bini ni bini tu. Itu yang Perdana Menteri umumkan. Perdana Menteri kau tak tengok ke bangsa yang ada dekat Sabah Sarawak ni, yang duduk dekat pendalaman, yang duduk dekat ulu-ulu, yang gunakan sampan. Akal korang mana? Mana orang PKR ni, yang bijak-bijak ni, yang duduk dekat tim damai ni, yang bodoh tongong ni. Kesi-kesi Sarawak semua bodoh semua. Bila saya cakap macam ni nanti, barulah dia orang ni buat tau. Tengok, lepas saya cakap ni, baru PM akan buat. Baru kerajaan Madani akan fikir, oh ya betul juga orang-orang dekat hulu ni pakai minyak. Dia orang ni mana ada lesen? Orang yang dekat hulu ni, orang Bajau-Bajau tu kan orang yang ada lesen. Tak ada tau. Macam mana dia orang nak beli minyak ni? Lepas ni, dia orang sama macam pendatang asing ni. Kalau nelayan tak apalah, dia pakai diesel. Mungkin dia diesel ada subsidi. Ni orang yang pakai engine boat ni. Banyak ni orang-orang Bajau. Kau dah tengok orang-orang dekat Sabah tu. Orang-orang dekat Sabah ni akan merengek-rengek nanti. Menyusahkan tau. Ini bukan saya cakap main-main. Menyusahkan rakyat kerjaan korang ni. Korang fikir benda, tak fikir. Dia fikir minyak ni jual dekat Semenanjung je kan. Sebab itu saya kata, Anwar Ibrahim ni tak tengok pun pada orang lain. Kaum lain dia tak tengok pun. Pembohong. Kalau Anwar Ibrahim ada akal, ada otak. Kalau kerajaan ni ada akal, ada otak. Dia fikir tau, orang Ulu, orang Dayak, pedalaman-pedalaman Sabah Sarawak ni banyak lagi pakai sampan. Nelayan-nelayan kecil tu, nelayan yang kais pagi makan pagi tu, kais petang makan petang tu, mereka guna engine boat bukan diesel tau. Dia orang tengah pening kepala sekarang ni. Sebab itu saya selalu kata, parti PKR Anwar Ibrahim
yang dok melaungkan anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya, anak India, anak saya, anak Dayak, anak saya, anak Iban, anak saya, anak Dayak, anak saya, anak Kerazan, anak Dusun, anak segala macam anak dia. Mana ada bila dapat kuasa, Anwar Ibrahim dah lupa. Tengok, geng-geng KC Sarawak. Mana ada pergi cerita benda ni. Ada KC Sarawak. Mana KC Sarawak, geng-geng Dayak yang bodoh, tongong semua ni. Yang tak bercara benda ni. Yang tak telefon PMX. Bila saya serang PMX, engkau orang beria-ia pergi report saya polis lah, report inilah. Inilah yang saya suka cakap dalam PKR ni yang bodoh. Orang PKR ni memang bangang semua tau. Buat apa ada PKR dekat Sarawak kau orang PKR Sarawak cuma pergi minta dana, menunjukkan kau orang buat kerja, tiru-tiru gaya orang. Benda-benda macam ni kau orang tak perjuangkan. Apa jadi? Ini besok baru kita tengok. Baru lepas saya cakap ni besok, adalah otak-otak PKR ni yang memikir dah tau. Baru besok dia orang nak fikir. Baru dia fikir mechanize apa yang dipakai untuk nak bantu ni, geng-geng yang pakai bot dekat Ulu, geng-geng bajau yang ada dekat Sabah. Inilah bila pengampu PKR, otak dah bingai, tak boleh fikir, tak fikir dah soal rakyat. Inilah akibatnya. Yang dok maki hamun saya, apa guna korang maki hamun saya, orang PKR? Kalau korang bodoh semua. Pagi petang korang maki hamun saya, tapi orang kat Ulu tu macam mana? Masalahnya, kalau saya tengok Bahrin cakap, turun 6 sen dianggap besar sangat, bodoh. Dia bukan masalah itu tau. Masalahnya, kalau turun 6 sen pun, turun 1 sen pun, mereka ni susah. Rakyat pendalaman ni susah. Bergerak Sarawak ni banyak menggunakan bot. Saya dah perhati lama benda ni. Tadi kawan saya dah mesej saya berkenaan dengan isu tu. Dah dua kali dah saya tengok. Saya tunggu je. Sebab kenapa saya tak nak ulas benda ni daripada beberapa hari ni. Saya dah dapat tahu maklumat awal. Tetapi saya nak tengok apa tindakan KC Sarawak. Apa tindakan PKR Sarawak dalam isu minyak ni. Apa yang aku tengok PKR Sarawak dok kata, wah ini bagus PM. Dah bagi kita tengok PM boleh turunkan harga minyak. KC Iban, KC Dayak. Semua bagus ini. Tahu tak dekat Sarawak ni bukan saja KC Iban. Bukan saja KC Bedayuh. Bukan saja KC ini. KC Melayu, KC Melanau. KC mana-mana pun. Sarawak ni sungai. Orang Melayu main sungai. Orang Iban main sungai. Orang Ulu main sungai. Tolak kawasan Bedayuh lah tak main sungai. Ini semua nelayan-nelayan yang menggunakan bot, yang menggunakan enjin, yang menggunakan minyak petrol. Frankie rakyat pendalaman juga semua ada IC. Masalahnya ada IC tak guna. Kalau dia orang tak ada lesen macam mana? Orang pendalaman ni lesen kebanyakan tak ada tau. Dia ada IC. Inilah tengok kerja PMX ni, kerja-kerja pengampu PKR ni yang tak faham-faham benda ni. Memang nak kena lah. PKR Sarawak memang kena lah lepas ni. Macam ni. Nak tunggu Daniel nak beritahu. Baru kau orang tahu. Ni lagi dekat Sabah ni. Geng-geng parti lokal tu. Kau orang hentam lah PKR ni. Kau orang hentam lah PH. Kau orang hentam lah kerajaan ni. Memang kau orang tak dapat undi lah dekat Sabah ni kalau macam ni perangainya. Macam mana? Kamu orang baca syarat dia. Kau orang baca syarat dia. Ada tak? Kalau dia kata untuk IC saja layak untuk dapat 300. Dan mereka kena fikir. Pendalaman ni geng-geng bajau, saya nak beritahu geng-geng Sarawak tu, saya ingat tak cukup 300 liter tau. Macam mana tu? Betul-betul saya kata ni, untuk 300 liter untuk Sarawak sebulan, saya rasa tak cukup. Untuk mereka-mereka yang pendalaman apa semua ni lah. Bajau pun sama, orang-orang bajau laut tu semua. Mampuslah. Lepas tu kena tanya lesen bot pula. Habis tu nelayan kecil tu. Yang jenis-jenis nelayan yang pergi pasang pukat pakai enjin bot yang 15 kuda apa semua tu. Macam mana? Itulah saya kata. Bila saya cakap tegur benda ni, dia orang ni tak nak dengar. Korang nak backing lah. Backing. Korang punya cerita tu. Saya ni saya ni bercakap. Kalau orang tak bagi tahu dekat saya, benda-benda ni saya tak dapat detailnya. Jadi tak payahlah korang ni nak backing benda ni. Sekarang ni orang dekat Ulu, orang dekat pendalaman, orang-orang bajau dah pening kepala. Sebab syarat yang korang buat ni, kau buka, korang yang buat syarat. Syarat dia apa? Syarat dia itulah umur kena, apa dia syarat dia? Umur, mana dia syarat dia? Umur 16 tahun ke atas. Mempunyai lesen memandu. Had 30 liter sebulan satu individu. Orang pendalaman tu ada lesen ke? Lesen memandu. Lesen memandu bot dia adalah.
Sebab itu Anwar Ibrahim sekarang ini duduk dengan pengampu-pengampu dia yang bodoh ni. Nah, korang backing lah. Orang PKR korang backing lah. Macam mana nak jawab tu? Lepas ni barulah dia sibuk tau. Besok, kalau korang tak percaya, besok, baru PMX sibuk cakap bahawa, untuk orang Ulu, untuk orang Bajau, untuk mereka-mereka yang pedalaman, kita buat dia macam ni. Tak perlu pakai macam ni. Kena macam ni pula. Adalah besok. Tapi saya dah cakap ni, baru dia orang nak buat. Sekarang ni tak buat lagi. Sebab itu saya kata, penasihat-penasihat yang ada, orang-orang yang ada ni, memang tak ada akal. Bayangkan, PKR punya ramai pemimpin, ada 222 KC, 222 KC PKR. Ada 222 AMK PKR. Ada 222 ketua wanita PKR. Termasuk pimpinan pusat. Semua bodoh. Tak fikir rakyat. Kalau orang fikir rakyat, kalau PKR ni fikir rakyat, dia dah tahu tau. Kalau PKR Sarawak fikir rakyat, dia dah tahu tau. Orang kat Ulu pakai bot. Kalau PKR Sarawak tu betul-betul fikir rakyat, dia dah fikir dah orang Bajau pakai bot. Ni, itu saya kata orang PKR sekarang ni semua jadi kaki bodek, kaki ampu jadi bangang. Semua pergi cari duit. Semua pergi cari jawatan. Bukan fikir masalah rakyat ni. Itu aku tak boleh duduk dalam PKR ni sebab pemimpin yang ada sekarang ni otak dia dah dungu. Dan saya tertarik dengan Atis Syam ni yang dia kata kalau memandu tiada lesen memang salah dari segi peraturan jalan raya, memang patut pun nak beli minyak kena ada lesen. Okey, pada saya ya, dua perkara yang berbeza tau. Saya bukan peguam, tetapi dua perkara yang berbeza tau. Beli minyak dengan memandu. Satu benda yang berbeza tau. Patutnya orang beli minyak ni tak perlu nak cerita lesen. Kalau dia beli minyak, dia tak ada lesen, lepas itu kena tahan dekat jalan, itu baru salah. Ini minyak dengan undang-undang, kita jangan samakan. Undang-undang jalan raya melibatkan lesen. Ini beli minyak bukan libatkan lesen. Sekarang ni orang Sarawak banyak tanya dekat saya tau. Orang dekat Ulu dah banyak tanya dekat saya. Saya cakap, sorry. Saya bukan lagi orang PKR. Saya sudah keluar parti. Apa dia orang cakap? Kau pergi beritahu dekat dia orang supaya rakyat Malaysia ni tahu. Dan ada kawan saya yang Bajau, telefon saya juga tadi. Pasal inilah. Kalau tidak saya tak tahu. Saya pun dah tak ingat benda ni. Bayangkan mana kesi-kesi korang. Kesi-kesi Bajau mana. Kesi-kesi yang pedalaman ni mana. Mana kesi-kesi. Kesi-kesi Dayak. Kesi-kesi yang ada dekat Sabah. Korang tak ada fikir. Ini betul. Jago Harun. Ini lagi satu hal yang dia orang tak cakap tetapi teringat. Saya teringat. Dekat Sarawak ni, banyak orang mesinkan padi menggunakan generator. Pendalaman, banyak yang guna generator. Generator yang bukan diesel tu. Macam mana? Naya tau. Benda ni kena cari mekanisme yang betul-betul boleh menyenangkan orang semua. Jangan buat analisa dekat Kuala Lumpur. Ini bodoh punya geng-geng ni pergi buat analisa dekat Kuala Lumpur. Pergi buat analisa dekat Perak. Pergi buat analisa dekat Johor. Pergi buat analisa dekat kawasan-kawasan yang tak ada. Benda ni yang diorang boleh membuka otak minda dia. Pergilah buat analisa kat Sarawak tu. Pergi buat analisa kat Sabah tu macam mana. Ni Min Junaidi ni dia kata, hari-hari guna minyak untuk bot ke kebun. Betul. Tengok, semua dah merungut tau dalam ni. Semua yang bila saya cakap macam ni, semua orang dah tengok tau. PKR Sarawak ni memang bangang lah. Pengurusi PKR Sarawak bangang. Mana penasihat PKR Sarawak tu? Yang duk suka hentam saya tu. Bodoh nak mampus korang semua. Inilah masanya pengurusi PKR Sarawak tu nak bercakap banyak. Mana ni penasihat PKR Sarawak? Mana pengurusi PKR Sarawak? Mana naib-naib PKR Sarawak ni? Mana naib-naib PKR Sarawak yang iban tu, yang duk membalun saya selama ni? Mana? Sebab tu saya suka, bab tu kesi-kesi Dayak ni dulu tak suka saya sebab saya lantang benda macam ni. Benda bodoh. Macam ni PKR nak menang kat kawasan Dayak. Ada sebahagian daripada kesi Dayak ni yang bangang ni, dia sendiri pengguna enjin bot tau. Saya tengok ada yang jadi nelayan tu. Korang tak fikir ke? Tak pakai akal ke? Belum lagi cerita minyak sensor tu. Kasihanlah ke orang yang pakai minyak sensor tu, yang pergi potong kayu tu. Anwar Ibrahim kena fikir tau. Orang Sarawak, orang Sabah kemungkinan dia tak dapat nak pakai 300 tau. Mungkin lebih. Bayangkan, orang ini pergi potong kayu tau. Pergi potong kayu ni. Dia pakai potong kayu. Lepas tu dia kena buka dekat somel itu pun mungkin juga enjin tu pakai petrol.
Lepas tu dia punya sensor lagi. Kalau 3 ini untuk dia pakai cari makan, dan kau orang senang-senang dekat Kuala Lumpur, senang-senang kat Semenanjung, orang pedalaman kena beli dengan harga RM2.60, kau orang dengan RM1.99, dan orang dekat bandar Sarawak ni, dekat Kuching yang pakai kenderaan pakai RM1.99. Orang itu, orang dekat Ulu tu dah lah susah. Orang itu dah lah, orang kata tak berduit. Kau orang main aniaya kan dia lagi. Ini PKR memang bangang lah. Betul lah. Penasihat PKR memang tolol lah. Kau orang yang nasihat Perdana Menteri ini tahu. Mekanisme ni kau orang yang keluarkan. Kono-kono penjimatan. Penjimatan kau orang ni bagus. Saya tak bangkang pun. Tapi mekanisme engkau untuk orang dekat Ulu, untuk orang Dayak dekat Sarawak, untuk orang Melayu yang nelayan dekat Sarawak, memang tak ada. Memang bangang korang. Ni ada lagi kata ni. GPS mana? Kenapa tak bersuara di parlimen? Ini bukan GPS. Ini yang buat mekanisme ni Anwar Ibrahim. Dia yang nak turunkan harga minyak. Dan orang dia yang buat mekanisme, bukan orang GPS. Dia yang nak ni. Matilah korang PKR. Betul lah. Kalau inilah korang buat, memang kuyup korang. Kau buat lah. Memang kuyup PKR ni. Kalau kau orang tak jaga, kau tengok lah. Dah lah PKR memang tak ada kerusi dekat Sarawak. Lepas ni nak pilihan raya dekat Sabah. Engkau pergi buat kerja bodoh ni, memang kena cun timing dia. Timing dia memang tepat ni. Benda ni simple, tapi kau orang-orang tak payahlah yang nak maki amun saya tu, geng-geng PKR korang tak payahlah maki amun saya. Benda yang saya cakap ni benda reality tau. Ini bukan saya nak orang kata nak play victim ke, nak membangkang benda yang tak ada gunanya. Ini adalah benda yang reality ni sekarang ni. Lepas ni saya nak hint dekat Kadok pula. Kadok dah lah kereta dah terbakar. Kadok kau jangan pergi cari udang lepas ni. Kalau kau Kadok pergi cari udang, kau kena bayar RM2.60. Kalau tak, kau pasal kereta kau dah terbakar, kau pakai lesen Kadok. Siapa geng Kadok, kau nak beli minyak pakai geng Kadok punya ni nanti. Orang dekat Ulu ni mana ada lesen. Kebanyakan dia orang pakai tu bot. Dia orang tak perlu lesen pun. Kita dekat bandar ni, memanglah kita ni nak lesen kenderaan. Orang kat Ulu tu dia tak nak lesen kenderaan, dia nak bot tu. Dia orang tahu bawa bot je. Ni memang kerja gila lah. Yang aku tengok Anwar Ibrahim duk sibuk cerita pasal orang kaya yang ada bini 3-4. Yang duk cerita dia duduk dekat dekat Kelantan, dekat jauh-jauh lah kan. Tapi otak dia pun Anwar Ibrahim tak jalan. Sebab apa? Advisor dia semua bangang. Penasihat semua bangang semua. Penasihat semua kaki ampu. Kat Sarawak ni sia-sia ada senator lah PKR ni. Pengurusi sampai 2-3 jawatan lah JLC. Pergi buat jelajah PKR dekat seluruh Sarawak. Tapi bangang.